Okay guys, sekarang aku berada di sebuah tapak pembinaan rumah, boleh dikatakan rumah banglo lah. Double story, 24 kali 70 kaki panjang, 24 lebar, 70 kaki panjang. Sekarang aku berada di lower ground pula. Ini ground floor, bawah tu lower ground. Kenapa? Kejap lagi aku beritahu kenapa. Rumah ni special, cantik. Jom ikut aku tour rumah ni. Okay, di bahagian ini adalah garage, parking kereta. Dan kat kawasan ni nanti ada satu wall. Ini pintu masuk. Ada foyer, bilik. Tangga turun ke bawah. Lokasi rumah ni di mana? Somewhere in Pahang sahaja aku boleh beritahu. Okay? So jalan kat ini adalah jalan walkway. Bawah ni tadi aku bagi tahu lower ground. Lower ground. Yang atas ni ground floor, bawah tu lower ground. So ini adalah foyer di mana kita duduk sini, kita boleh nampak bawah. Bawah tu adalah hall. Atas ni semua bilik. Bilik 1, bilik 2 dan juga master bedroom. Jom ikut aku turun ke bawah. Tadi aku kat atas ground floor. Ni bawah lower ground. Di situ hall. Di sini tangga. Ada bilik. Dan ada kitchen, wet kitchen dan segala kitchen. Aku tak nak tunjuk secara menyeluruh. Tunggu je, rumah ni dah siap nanti. Kenapa ada lower ground dengan ground floor? Sebab tu. Ada tebing kat situ. Ni lower ground, atas tu ground floor. Moga bermanfaat.